Dua-dua pasang handbag milik Cik Apple, harga di dalam... Hari ni, kita masih lagi nak spot bag Cik Apple kita. Oh, Cik Apple, blogger legend kita. Yes, kita dah banyak kali dah makan Apple ni. Terlalu banyak kali makan Apple. Untuk yang tidak mengetahui, Cik Apple ni sebenarnya siapa? Cik Apple ni adalah blogger yang... termasyhur dan tersohor pada waktu-waktu Y2K, zaman-zaman tu lah kan. Betul. Bukan zaman kita lah Isha, zaman abang-abang saya yang dah nak masuk 40, 30 lebih, ya. Zaman-zaman Ifan pun tak sempat. So bos Gen Z lah. Saya Gen Y. Kamu tu Gen Alpha. Hello Ziggy. Iya, kamu tu Gen Alpha. Saya ni baby kamu boomers. lahir tua sangat, baby boomers. Ya. Cuba tengok bag yang pertama. Ini adalah Celine Classic Hobo. Wow. Okay, ini adalah Celine Classic Hobo. Celine ni bahaya sikit bos. Kenapa? Untuk dia lah bahaya. Kenapa pula? Harga dalam RM9,000 sahaja. Oh, yang hari tu RM9,000 kak. Ya mana? Saya tak tahu. Saya tak import dan benda-benda macam ni. Apa benda ni? Aduh. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! Okey, tak apalah. Kita nak tunjuk bag yang kedua yang sangat hangat lah isu diperkatakan. Bag kedua ni memang hangat betul. Ini pun Celine juga. Oh, maknanya Cik Apple memang suka Celine Yes, dia memang suka Celine. Level dia memang Celine. Memang power gila. Oh, Dan faham. kalau bukan Celine, dia akan go for Chanel tapi jumbo size. Faham. Macam tu. So, bag kedua Cik Apple adalah Celine Tin Triumph. Celine Tin Triumph ni dalam RM20,000 sahaja. Oh Ya. Jadi, kedua-dua pasang handbag milik Cik Apple, harga di dalam RM30,000 sahaja. Good. And dua-dua adalah brand Celine. Celine ni. Wow. Hari tu masa saya pergi Paris tu, saya tanyalah brand-brand yang saya jumpa apa semua. Saya tanya macam nak sebut. Celine. Celine. Macam tu rupanya sebut. Alah, lebih kurang kalau kita orang sebut nama bos lah. Nichi Bus. Macam tu. Tapi Cuba tahu tak buat. macam nak Cuba sebut bos buat. Louis. Loewe. Loewe. Kalau Given. Given. Givenchy. Mana CHY-nya? Yelah, sajalah. Givenchy. 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 Yeah. Louis Vuitton. Christian Louboutin. Macam tu. Semua siapa? Christian Louboutin. Kasut yang start tu. Question. Astaghfirullahaladzim. Misha, kamu nak jadi apa ni? Kamu ni isteri orang tau. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan consign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.